tempoyak. Baca dulu kemasan kan. Tu ada macam kat mana? Sedapnya. Tak sabar. Aduh, besar tu. Putih. Besar. Putih. Dengan mana-mana. Besar dia besar. Dengan aku punya tu dah habis. Ya, dia tarik sebab tu tadi tu. Ramai yang mancing, tipu mancing. Seronok lah. Dia berkelana di Ni budak kecil ni. tak pasal ikut lah dia punya halaman tadi. Ikan besar, ikan besar, ikan besar. Dia lari, ikan besar lari. Dia tahu pun. Patah balik, patah balik. Okey. Tolak. Anyut dia. Ada arus. Pergi dekat ni. Antik pula. Antik. Benar kan dah pergi sana? Pergi dekat Sini kat bawah. tolak. Kat sini. Alah kena sembah je satu kau hanyut. Okey. Okay. Boleh, lagi. Ya. Hancur ayam. Nanti dah besar nanti dia boleh power ni. Dia boleh ni. Boleh jadi Navy kan? Aku air. Kan seronok macam ni. Cepat. Tolak kaki lagi. Ni macam dah lama kan baru dapat mood baru nak ni kan dah panas. Kan best macam ni. Dia punya gigi dia dah gigi. Ya. That doesn't stop me. Tapi dia pandai kontrol. Pernafasan dia semua dia pandai. Lepas tu dia confident. Tu dia laju. Tenang. Dia punya tangan dia tu kan. Kuat. Boleh jadi komando ni. Komando. Okey. Sini. Jauh lagi. Jauh sikit. Ni ikut arus boleh ikut arus. Yang kan dia tak sabar nak mandi sungai yang atas. Wah. Tadi dah dia turun sekejap sikit tangga tu lepas tu nak panggil. Laju. Okey. Habis orang tidur. Ya Allah, betul dia gigi dah mulut. Bibir dia. Lihat. Yang ni sangat Kang. Tak kira penat. Tapi budak memang. Jika ada seronok. Sampai ke petang pun dia boleh. Betul lah ada bakat jadi hantu air.
Yelah betul lah. Jadi apa ide hantu tu dah betul. Dia dah ada perangai hantu tu. Oi, dia buat betul loh. Jadi kan. Kelakar. Dia dah ada bakat lah kak. Bakat hantu dia tu ada. Tak sampai. Tapi dia cepat belajar. Dia tengok kaki Carol dia follow tau. Tapi sebab dia kecil Ibu nak buat apa tu sambal daun kayu. Potong Banyak sangat takut tak cukup santan. oh. Yang tak ambil semua tu. dah banyak ni. Macam dah banyak. Potong pucuk ubi. Ni pun Ada lagi buat enggak? 3 ikat. Ni, cundang. Kecindang. Kecindang lah tu. Nak ambil tenaga dulu. Nampaknya usaha mencari ikan masih diteruskan. Jadi ikan besar kat sini memang ada. Besar. Dia macam bertanding dengan budak. Dia bertanding ni. Seorang sebelah. Masa sana kat sini, lawa kan. Bagi korang tengok kejap. Tengok kat sini sungai dengan pemandangan indah. Lepas tu atas ni dah apa tu tempat camping. Campsite lah. Best. Kakak ni sini yang paling best. Mana? Halaman Rock Diamond. Ikut. Tengah mancing. Ada ikan pula kat sini. Sungai tak ada dalam. Tengok pula. Ya. Boleh main. Nak hujan. Au. Memang kita orang kat situ je. Ikan bawal. Kita nak goreng ikan bawal. Wow. Suka. Yelah kita kan buat dia. Panen
sambal daun kayu. Wah. Goreng ayam. Nak penyepit sini. Ada ni sepit. Ada tadi sepet. Ada ni. Dah jatuh tadi jatuh betul tak? Dah masuk dah. Saya bawa pergi. Masih hidup. Hidup lagi ayam ni. Letak. Okey dah ni 4 biji lah. Dia bau kari sedap. Kalau dalam kari lagi sedap. Cuma kita umpah-umpah. Awak lah dalam kari banyak kat rumah. Pokok kari. Mesti dia tak habis-habis lagi. Ingatkan dah mengalah dah tadi. Tak kuasa lagi. Okey dah. Pergilah berjuang. Nak pagi, sampai petang, sampai tengah hari. Tak ada juga saya nak pergi pasar beli ikan. Nak pergi pasar beli ikan. Sedap. Sedap kan? Dengan Yuan. Alang tengah 05. Limau ais. Okey ke? Abang sampai sini macam abang punya tempat yang final latihan pasar ni. Sini ada komunis ni. Dulu lah. Betul lah. Memang lah. Dekat sini. Dekat bawah kat situ. Di bawah di tanah. Ini macam sini. Dah. Okey. Lajunya. Dah siap. Dia motor-motor cepat masak kan. Sekejap je. Boleh ke? Tak kat bawah segi tu tak boleh? Foto Agak dah air tu. Uish. Cukup. Mengam. Tak gula. Betul. Mengam soy. Asam pedas ayam. Yo. Ini sedapnya. Bau dah Macam tak jadilah makan ayam goreng. Lang. Iman teguran. Ini sedap Tengok ni. ayam asam pedas. Sangkat. Ni udang kayu ni kan. Ya. Ni udang kayu dia kan. Oh, benda tu kita potong. Ni garing baru nak kena sikit lah. Oh, dah ada tadi. Oh, dah ada. Baik. Sekarang betul dah. Sebab api ni besar. Sekejap, besar juga. Ambil gambar dia pula. Sampai ibu punya gambar orang ni buat. Kita ambil gambar dia. Selalu gambar dia kurang ada.
Bila dia dah masak tak apa. Kejap je. Garam tak boleh tu. Garam dengan sedap rasa dia tak boleh ni. Tidak asin. Cukup rasa. Cukup tu sedap. Garam tak lepas. Lama ada sendiri tak? Bila tu tak banyak sangat pun tadi. Tak rasa-rasa. Panas tak tahu. Tak panas lah. Oh, sedap. Barulah masak tu. Jadi sekejap je. Lama tu. Rasa pedas tambah lagi. Santan tu. Ini cili blend je ke? Cili red api, cili padi. Oh, cili padi. Cili padi, lepas tu kunyit. Dia tak ada pakai bawang lah. Macam banyak kuah lah. Saya habiskan lah. Sayang. Mantap pedas ya. Tambahlah. Ibu kalau malam nak tidur sini kan ibu pakai sleeping bag tu. Sedap buat tidur. Sampai atas atas buat panas. Panas. Dia masuk dah dekat pagi tu baru dia panas ya. Baru sejuk. Masa awal-awal Awal-awal tu okey lagi. Boleh okey tahan. je. Nak ke pagi Pagi tu tu yang boleh tapi pagi tu pun kalau pakai sleeping Itu bag pun tak hujan. Kalau hujan lagi agaknya gigil rasanya. Macam kat luar negeri lah ni. pakai stokil je. Masuklah terus dah menggelegar. Tu garam tak letak lagi. Dah lah aku ni tak boleh nak kontrol. Tak minyak lah pula. Tak pakai saya punya kan ni. Minyak pula. Ni dah sini. Tak Tak cukup ni kunyit ni. Tapi cepat. Kalau kacau tak apa. Jangan tak kacau. Tak cukup kunyit ni. Tambah lagi. Tak cukup kunyit. Tambah daun Oh, banyaknya. Tambah daun kayu dalam hutan. Ada orang buat. Inilah masakan yang jimat. Kalau maman paling mahal. Ini paling jimat. Ini paling jimat. Sedap je. Tapi tak lama. Tak kan? Keringkan sikit. Kena kering sikit. Dia letak daun kunyit tu tadi. Dah potong kat rumah. Oh. Daun kunyit dengan daun
nama dia. Sebenarnya banyak lagi daun boleh letak, tapi dah tak ada. Oh. Daun apa lagi satu? Macam pudina tu, tahu. Daun mangun nama dia. Letak sekali ya tadi? Ada? Ada. Ayam ataupun boleh ke letak? Oh tak boleh. Oh, dia kena letak. Wah, Oh. ikan bilis boleh lah. Udang ikan bilis ya biasalah. Udang yang ikan bilis selalu orang letak. Ayam tak, jarang lah, tak pernah lah. Udang ikan bilis. Pakai. Itu je. Garam tak letak, patut tu minyak. Tapi ada manis udang sedap kan? Ini pun boleh bawa ke malam, tak habis bawa Banyak bekal. ni. Tak boleh bawa balik ni. Ni memang tak habis ni. Banyak tu. Banyak. Boleh kering kan. Kalau kering kan dia dulu macam maman tu. Tapi jangan kering sangat. Dia ada kering sikit baru boleh. Tak nak kering sangat pun boleh. Nanti panas-panas kan dia kering juga. Kalau rasa tak dalam Semua ikan tempoyak. tempoyak dia. Budak bawa sikit. Tempoyak. Baca dulu bukan masam kan. Tempoyak tu yang buat wangi tu. Ni yang buat sedap tempoyak. Jadi masam-masam. Terus naik bau Dia dia. jadi pekat. Tengok dulu lah, tengok dulu. Kalau masam sangat tak sedap. Macam sikit lah udang ni kan. Tadi macam dah banyak. Okey lah kot. Timur-timur tu boleh lah tu. Timur-timur. Bau dia sedap. Tapi kering sikit lah. Ni kalau ikut dah boleh dah makan ni. Tapi dah tunggulah layu lagi dia punya ni. Sayur ni. Kena kering sikit lagi. Daun kayu. Kita orang ni kat sana tak ada makan masak macam ni. Yalah, lain tempat. Lain. Betul. Ini kan dekat Negeri Sembilan je ada ni. Tempat lain jarang. Kat sini. Negeri Sembilan ni popular lah. Dengan maman. Maman, rendang maman tu. Maman tu memang gemencihnya. Memang sang gemencih lah. Tak ada orang ni dia makan. Jauh sungguh dia bawa diri. Dia lari daripada lalai. Kita makan kat sini. Malam tu nenek nak bagi tahu. Apalah tu? Baik. Semalam kita orang lari pada hantu pukul 2 pagi. Anak toyol. Hari ni lari pada lalat. Duduk tengah-tengah sungai makan. Tapi ada juga ikut. Ya Allah. Kerumun lah. Dahsyat dia orang sambung lagi mandi petang. Syang.